Difitnah, reputasi syarikat yang dibina selama 16 tahun dikatakan musnah. Lesen Petronas pula didakwa ditarik balik, tapi Saman Fitnah tetap tumbang hanya kerana satu kesilapan dalam dokumen mahkamah. So dalam kes ni, sebuah syarikat Malaysia dilantik sebagai ejen eksklusif kepada sebuah syarikat dari Scotland bagi industri minyak dan gas. Hubungan mereka kemudian berakhir apabila syarikat Scotland itu menghantar surat penamatan melalui email dari Aberdeen. Syarikat tempatan tersebut menyaman atas pelanggaran kontrak dan fitnah. Mereka mendakwa surat penamatan itu mengandungi tuduhan tidak berasas telah dihantar kepada Petronas dan menyebabkan reputasi serta lesen mereka terjejas. Nampak macam tuntutan yang serius kan? Tapi ada satu masalah besar. Dalam penyataan tuntutan, mereka tidak menyatakan perkataan sebenar yang dikatakan menfitnah. Apa kenyataan fitnah tu? Dia tak pelitkan. Mereka cuma menerangkan kesan fitnah-fitnah tersebut. Kononnya reputasi tercemar, lesen ditarik dan hubungan perniagaan terjejas. Tapi dalam zaman fitnah tu sendiri, mahkamah perlu melihat ayat yang exact statement kenyataan fitnah yang kita dakwa tu lah. Ayat makna yang memfitnah. Apa perkataan yang digunakan yang kita cakap benda tu satu fitnah? Apakah maksudnya apabila dibaca dalam konteks yang penuh? Syarikat tu cuba memohon supaya dokumen tersebut dipinda, tetapi mahkamah tidak membenarkannya kerana kes ini turut melibatkan sebuah syarikat asing yang disaman di luar bidang kuasa Malaysia. So akhirnya saman diketepikan dan syarikat tempatan diperintahkan membayar kos RM8,000. So pengajarannya dalam kes fitnah ni bukan sekadar kata reputasi anda sudah musnah. Tak, kita boleh pelitkan, tapi setiap perkataan yang dipertikaikan mesti dinyatakan dengan tepat. Kerana satu kesilapan kecil dalam dokumen mahkamah boleh menumbangkan seluruh kes sebelum isu fitnah itu sendiri sempat dibicarakan. Sejak 2016, we never fold. Built this house on strategy. Watch the opposition break. Blueprint on the glass desk. Every move that I make. Excellence, passion, precision.